Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama Dicah, banyak sama kita. Lepas kita kongsi rezeki itu baru lah barakah. So apa kabar rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam, Singapura semua. Mak mengharapkan yang tiasa dirahmati Allah dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tak sihat jangan bertangguh, jangan melengah. Jumpalah pakar perubatan kerana penjaga itu lebih baik daripada mengubati. Okey, minta maaf banyak-banyak sekarang dah beberapa hari ni mak tak buat konten sebab banyak urusan kerja yang tak dapat nak dielakkan ya. Untuk makluman, urusan kerja yang hakiki dekat tempat kerja ya, banyak program-program dan virus influenza menular di tempat kerja mak dan semua pelajar dibenarkan pulang. So kosong, tak ada student. Form 1, Form 2, Form 3, Form 5 and Form 4 Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 and Form 5 semua balik. So tak ada sebab penularan dan mak pun diwajibkan pakai face mask, penjarakan sosial dah seperti kala tu. Namun insya-Allah dia akan back to normal lah. So ada beberapa yang pelajar yang positif. So ujian ambil darah semua tu dan mak pun urusan keluarga mak tadi pun lambat balik, memang banyak kerja urusan keluarga yang terlantar sakit, tukarkan pampers, menjenguk sekejap, dari segi mandikan dia, bergotong royong lah mengangkat ada ahli keluarga mak yang dah terlantar memang perlukan perhatian nak pakai pampers. So kita abaikan tu, kita akan kembali seperti biasa ke dapur ni. Atas kesempatan kita nak masak labu, pucuk labu masak lomak, campur dengan keledek. Labunya ada tapi kali ni mak olahkan, jadi masak pucuk labu campur keledek. Bahan-bahannya seperti biasalah, nanti mak tunjuk. Benda ni mak dah gentil, sebab ni benda mak dah gentil sebab kita nak ada bulu-bulu dia tu, kita tak nak. So mak dah gentil, so tak ada masalah. Mak dah gentil tadi. Pucuk labu kita abaikan. So kita tengok apakah bahannya. Punya bahan dia simple lah. Kita mak gunakan cili ni, kita masukkan cili ni dalam 5-6 tangkai lah. Kita pakai cili api lah, 5-6 tangkai je. Tu lebihnya mak akan nak buat sambal belacan. Masukkanlah bawang putih 2 ulas. Cukuplah tu ya. Bawang putih kita akan gunakan bawang kocik. Kita tumbuk nanti kita akan masuk ikan teri. Ikan bilis mak dah rendam biar dia lembut. Kadang-kadang kita ni Allah berkejauh sana sini ya. Sampai kalut nanti mak nak buat sambal belacan dengan gorengkan ikan kering daripada Pangko, ikan kering siakap. So kita tumbuk ni sampai selesai. Kau masukkan ikan bilis sekali lah. Ikan bilis dah lembut kita masukkan sekali. Jangan tidak lah. Kita masak apa yang ada. Tak perlu nak orang kata nak melalak-melalak. Dah malam nak keluar pun dah malas. Sanggup. Kita tumbuk sampai dia lumat. Okay, sekarang ni kita akan masukkan santan lah. Santan ni pack besar tak perlulah banyak. Okey. Kita masukkan air. Masukkan air. Kita buat lemak putih lah. Nanti buat sambal belacan. Okey. Kita aduk dia. Kita ambil lah bahan yang kita tumbuk tadi. Besarkan api. Ini senang je. Paling senang, paling mudah, paling ringkas. Sebab tengah hari bekerja, pagi bekerja, balik dah malam. So bila tergagak, teringin nak makan. Ini sesuai untuk makan tengah hari sayur ni. So kita masukkan bumbu tadi. Yang kita tumbuk tadi masukkan. Okey. Ambil lah air dalam lesung ni. Masukkan air lesung. Okey. Sampai dia mendidih, kita akan masukkan kita punya ni keledek tadi yang telah kita rebus. Mak dah rebus awal keledek tadi. Okey. Kemudian mak akan basuh mak punya ni. Apa tu? Pucuk labunya ni. Ni mak basuh pucuk labunya. Kita akan masukkan nanti waktu dia mendidih lah. Dia mendidih kita masukkan. Kita basuh lagi.
Bila teringin tu, tergagak ke, nak makan kau makan. Kita akan masukkan kita punya secukup rasa Maggi. Masukkan secukup rasa Maggi. Okey. Sampai dia mendidih lah. Sekejap Mak lepas ni nak goreng ikan kering, telur dadah dan juga sambal tomat. Memadai lah. Biar dia sampai dia mendidih. Okey. Jangan ke mana-mana. Dah pun mendidih. Eloklah kita masukkan. Tengoklah kalau banyak kita simpan macam terasa banyak. Banyak ni kita kurangkan. Nanti tak kita boleh buat bakar dengan kelapa esok. Ni banyak sangat. Mak kata tak perlu. Yang sikit ni mak simpan. Mak simpan dalam freezer. Ni kita biarkan dulu sampai dia mendidih. Sedap makan dengan ikan kering. Lepas tu sambal tomat. Lepas tu mak nak buat telur dadah. Yang tu mak taklah tunjuk ya. Apa benda tali ni? Dia punya ni. Ni bukan tali, dia punya apa tu kan ada dia punya macam janggut benang apa benda yang dekat pucuk labu macam tu. Ni kita biarkan sekejap sampai dia lembut daun tu. Sampai tu mak nak siapkan mak punya lada untuk buat sambal belacan. Guys, dah siap. Ni dia masak lemaknya, labu. Makan salam. Pucuk labu masak lemak campur dengan keledek. Selalu meranti kan. Ni kali pucuk labu campur dengan ubi keledek. Ni. Sedap. Mak kena rasa juga dulu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni makan nasi. Ikan siakap masin. Sebagaimana dekat telur dadah. Sambal tomat blend. Ini hasilnya dengan lalapan timun. Cukuplah. Dan dapat lontong. Lontong tak tunjuk ni, nampak lontong ya. Siapa nak makan lontong, makan nasi, Ini dah menu dia. Okey, ini hasil kejadiannya. Ni pucuk labu, masak lemak keledek, sambal tomat, mak blend, lalapan timun, ikan siakap masin dan telur dadah. Tu dia ada lontong. Okeylah, mak tak boleh nak berlama-lama ya. Mak minta maaf banyak. Mak sibuk. Tu yang berapa hari tak masuk konten, tak buat konten. Sibuk sangat. Banyak sangat urusan. Penat sangat. Okeylah, jumpa di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi, tekan batasi hati pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu insyaAllah bahagia akan mengiringi. Okey, like, share dan komen. Jangan lupa please welcome to my channel. And thanks for your support and thanks for watching. See you in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedap kan? Gila kalau tak sedap.